Ada satu benda ni, kalau student boleh kuasai, 50% masalah kecuaian matematik boleh settle. Ramai student yang saya ajar, diorang ni dah power. CV dah lancar, formula hafal, tapi final answer selalu salah. Punca dia bukan sebab diorang ni tak pandai. Punca dia dekat sini. Musuh diorang yang sebenar bukan soalan kebat dulu. Musuh diorang ni adalah simbol negatif. Jadi, bila nampak simbol negatif dalam soalan, buat satu benda, letak kurungan. Contoh kat sini kan ini negatif 2 ni kan. So, nanti bila ganti, kurungkan negatif 2 square. Baru tambahkan dengan 5. Nanti dia jadi 9. Tak percaya? Cubalah kalau kau tak kurung. Kalau kita tak kurung, dia akan jadi 1. Tu beza dia. Tapi yang ni salah lah. Nampak? Satu bracket kecil tu boleh selamatkan sampai 5 markah. Kita bukan tak cakap, tapi terlepas pandang kadang-kadang.